TAC 452 bab yang keempat muka surat 83. Al-Hiwar As-Sani, dialog yang kedua. Okey, Al-Hiwar As-Sani, dialog yang kedua. Dakwah li hudur mu'tamar tijari. Dakwah jemputan li untuk hudur menghadiri mu'tamar convention ataupun persidangan tijari, perniagaan ataupun boleh kita sebut perdagangan. Okey, mu'tamar tijari convention perniagaan ataupun convention perdagangan ataupun persidangan perniagaan ataupun persidangan perdagangan. Okey, so itu semua makna untuk mu'tamar tijari. Okey, haza al-hiwar baina Khalid wa Ali an da'wah ila al-mu'tamar at-tijari. Haza ini al-hiwar, dialog, baina di antara Khalid wa dan Ali. Okey, so ni dialog di antara Khalid dengan Ali an tentang ataupun mengenai dakwah jemputan ila ke al-mu'tamar at-tijari. Okey, Khalid cakap, marhaban ana Khalid min syarika an-najah li at-tijarah. Kaifa haluka al-yawm? Marhaban, hai, hello. Saya Khalid min syarikah, min dari syarikah, syarikat, an-najah berjaya, li at-tijarah trading ataupun holding. Okey, berjaya holding. Kaifa haluka al-yawm? Kaifa haluka, kamu apa kabar? Al-yawm, hari ini. Okey, kemudian Ali pun reply, marhaban bik, ana bi khair, wa anta? Okey, marhaban bik, hai, ana saya bi khair, okey ataupun baik-baik sahaja. Wa anta, dan kamu? Okey, Khalid pun reply, wa ana bi khair, urid da'wataka li hudur mu'tamar tijari qariban. Wa ana bi khair, wa dan ana saya bi khair, okey ataupun baik-baik sahaja. Urid, saya mahu, da'wataka menjemput awak. Okey, da'wataka menjemput awak, li untuk hudur menghadiri mu'tamar tijari qariban nanti. Okey, ataupun dalam masa yang terdekat. Kemudian Ali pun reply, ra'i, hal yumkinuka an tukhbirani al-mazid an al-mu'tamar. Ra'i, menarik. Hal, adakah, yumkinuka, boleh kamu, adakah kamu boleh, an tukhbirani, beritahu saya, al-mazid, maklumat lanjut ataupun detail lanjut, detail terperinci, an, mengenai al-mu'tamar, convention tersebut. Okay, so Khalid pun cakap, bitakid al-mu'tamar li yaum wahid faqat wa ahdafuhu li iktisyaf al-ibtikarat wa tanmiyah al-a'mal. Bitakid, sudah tentu, al-mu'tamar, convention itu, persidangan itu, li, untuk, yaum, hari, wahid, satu, faqat, sahaja. So, li yaum wahid faqat, untuk satu hari sahaja. Wa, dan ahdafuhu, ahdaf, tujuan, hu-nya, dan tujuannya. Okay, tujuan persidangan itu, li, untuk, iktisyaf, meneroka, al-ibtikarat, inovasi. Okay, meneroka, inovasi. Wa, dan tanmiyah, budaya, al-a'mal, korporat. Okay, kemudian Ali pun cakap, mata wa aina sayukom. Mata, bila. Wa, dan aina, di mana. Sayukom, sa akan, yukom, ia diadakan. Okey, bila dan di mana convention itu akan diadakan. Okey, ia ni berbalik kepada convention. Okey, kemudian Khalid pun cakap, sayukom fi salasah min Yanair 2028 fi Funduk An-Najah fi Shah Alam wa sa'ursilka kulla at-tafasil abra al-barid al-elektroni. Okay, sayukom, sa akan, yukom, ia diadakan. So, sayukom, ia akan diadakan, fi, pada, salasah, tiga, min, dari, ataupun tak perlu sebut makna ni, salasah tiga, Yanair, Januari 2028. Fi, di
Funduk Hotel Berjaya. An-Najah Berjaya. Okey, di Hotel Berjaya. Fi Shah Alam. Wa dan saursiluka. Dan saursiluka, sa akan ursil, saya hantar kepada kamu. Okey, dan saya akan hantar kepada kamu kulla, setiap ataupun kullu. Kulla, setiap, at-tafasil, maklumat ataupun penerangan ataupun details, abra, melalui, al-bari al-elektroni, iaitu email. Okey, kemudian Ali pun cakap, syukran jazilan ala da'watika wa sa'ufakkir fi al-hudur. Okey, syukran jazilan, terima kasih. Ala, di atas, da'watika, jemputan awak. Dan, wa dan, sa'ufakkir, sa akan, ufakir, saya fikir, fi untuk al-hudur, menghadiri. Okay, wa sa'ufakir fi al-hudur. Okay, let me think first. Okay, sama ada dia akan menghadiri convention itu ataupun tidak. Okay, kemudian Khalid pun kata, bikulli surur, atamanna laka yauman sa'idan. Okay, bikulli surur. Okay, boleh. Sudah tentu. Atamanna, semoga laka kamu, yauman hari, sa'idan, indah. So, atamanna laka yauman sa'idan ialah semoga hari kamu indah. Ali pun reply, syukran marratan ukhra, terima kasih sekali lagi.